Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ni. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 SUV yang paling jimat minyak sekali di Malaysia ataupun mempunyai penggunaan fuel consumption yang paling rendah sekali di Malaysia. 5 SUV yang dilistkan kali ini, statistik ini diambil daripada pengguna serta carta yang direkodkan oleh manufacturer tersebut. 5 SUV baru yang dilistkan kali ini bukan sahaja mempunyai penggunaan minyak yang paling rendah, tetapi antara kereta yang seronok dipandu tidak ada banyak aduan yang dibuat oleh orang ramai. Contohnya seperti keluar masuk service center. Yang paling penting, ia antara SUV yang paling tinggi sekali permintaannya di Malaysia. Sebelum kita pergi lebih lagi mengenai video kita untuk kali ini, carta ini merangkumi kereta terakhir ataupun kereta kelima merupakan antara kereta yang paling jimat minyak serta paling ramai sekali penggunanya di Malaysia. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat kereta apakah yang disenaraikan kali ini. Pertama, Mazda CX-5. Model ini ada dua jenis enjin yang diperkenalkan pada bodinya, iaitu 2.0 liter dan 2.5 liter petrol. Tapi kita nak tengok kali ini hanyalah enjin 2.0 liter, merupakan antara enjin yang paling rendah sekali maintenance-nya ataupun cost baiki yang rendah. Enjin daripada Mazda ini menggunakan teknologi Skyactiv, yang mana enjin ini mampu memberi input 155 horsepower dan 200 Nm torque. Jarak perjalanan yang mampu dicapai sebuah SUV compact 5 tempat duduk ini ianya mampu mencapai jarak 12 ke 14 km untuk per liter. Itu untuk pemanduan secara jarak jauh ataupun highway. Manakala untuk pemanduan dalam bandar, jarak perjalanannya mampu memberi 9 ke 11 km untuk per liter. Namun jarak perjalanan ini bergantung juga pada cara pemanduan serta kondisi jalan. Kalau kita lihat varian CX-5 pada hari ini, beberapa modelnya ada dilengkapi dengan sistem mode pemanduan yang mana boleh meningkatkan cara pemanduan untuk lebih berkuasa ataupun eco mode. Ini membolehkan pemandu lagi seronok dipandu, ditambah pula dengan teknologi Mazda. Personally daripada diri saya boleh katakan Mazda CX-5 antara SUV yang paling seronok sekali dipandu berbanding SUV yang lain. Hal ini disebabkan oleh teknologi yang dibina oleh Mazda lebih kepada pemandu berbanding penumpang. Kedua, Hyundai Kona. SUV daripada Korea ini lahir dengan 3 pilihan enjin, iaitu 2.0 liter MPI, 1.6 liter turbo dan enjin EV. Tapi model yang kita nak tengok kali ini cumalah satu enjin sahaja, iaitu 1.6 liter 4 silinder. Enjin ini mampu memberi input 177 horsepower dan 255 Nm torque dengan kelajuan yang dapat dicapai sebuah SUV daripada Korea ini, iaitu 200 km per jam. Manakala untuk penggunaan bahan api pula sekitar 6 ke 7 liter untuk 100 km jarak perjalanan ataupun 15 ke 16 km untuk per liter. Tetapi ia juga bergantung juga cara pemanduan serta keadaan jalan. Ditambah pula Hyundai Kona ini menggunakan sistem transmisi DCT, menjadikan pemanduan lebih lancar dan juga lebih responsif berbanding SUV yang sama segmen dengannya. Yang mana SUV yang sama segmen dengannya masih lagi menggunakan transmisi CVT. Pendapat peribadi saya, jika korang hari ini nak sebuah SUV yang lain daripada yang lain, boleh masukkan Hyundai Kona 1.6 liter turbo ini dalam list korang. Tetapi walaupun begitu, harga baru untuk Hyundai Kona 1.6 liter turbo ini agak mahal sedikit berbanding 2.0 liter. Siapa dekat sini pengguna Hyundai Kona ini? Cuba korang komen dekat bawah pengalaman korang. Seterusnya, ketiga, Pro 2 Ativa. Ini merupakan SUV yang paling kecil sekali liternya dalam list ini, dan boleh dikatakan juga antara SUV yang paling rendah sekali harganya dalam list ini. Pro 2 Ativa menggunakan enjin 1.0 liter turbo. SUV compact daripada Pro 2 ini mampu memberi jarak perjalanan sekitar 18 ke 20 km untuk per liter. Itu untuk penggunaan highway ataupun penggunaan
penggunaan jarak jauh, manakala untuk penggunaan bandar sekitar 12 ke 15 km untuk per liter. Untuk Activa ini pasti ada yang tertanya-tanya kenapa Activa ini berada di tempat ketiga sedangkan fuel consumption-nya agak rendah sekali. Ini kerana 5 kereta yang dilistkan dalam video ini merangkumi kereta yang paling jimat minyak, lebih keselesaan dan ramai permintaan ataupun ramai pengguna di luar sana. Kedua, Activa mungkin menang daripada segi fuel consumption tetapi akan kalah daripada segi keselesaan. Keempat, Honda HR-V. Model yang kita nak tengok kali ini cumalah varian biasa sahaja, iaitu 1.5 liter NA, iaitu spek S. Saya boleh katakan ini antara enjin yang paling mudah sekali untuk dijaga bila dah habis waranti. Fuel consumption yang dapat dicapai untuk Honda HR-V spek biasa ini ataupun spek S ini sekitar 5 ke 6 liter untuk 100 km jarak perjalanan, ataupun dalam kiraan liter 16 ke 17 km untuk per liter. Itu untuk penggunaan highway ataupun penggunaan jarak jauh, manakala untuk penggunaan bandar ataupun penggunaan dalam bandar sekitar 5 ke 7 liter untuk 100 km jarak perjalanan. Yang menariknya, SUV daripada Honda ini menawarkan 40 liter untuk kapasiti tank. Dengan jarak bahan api sebegini, ianya mampu pergi sejauh 500 ke 650 km. Namun ianya juga bergantung cara pemanduan serta keadaan jalan. Untuk statistik jarak perjalanan ini diambil dengan minyak RON 95. Kesimpulan yang boleh kita buat tentang HR-V 1.6 liter NA ini, ia adalah bukan paling jimat minyak tetapi tak boros. Sesuai untuk daily. Yang paling penting, maintenance agak simple serta murah. Jika korang hari ini bercadang ingin memiliki sebuah SUV daripada Honda ini, boleh consider untuk pilih HR-V spek S ini dalam list korang. Harga hari ini untuk varian basic HR-V ini bermula daripada harga RM116,000 sehinggalah RM120,000 untuk harga on the road, bergantung pada negeri. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah Toyota Corolla Cross 1.8 liter hybrid. Setakat hari ini antara SUV yang paling jimat minyak serta ramai permintaan dengan sistem yang ditampilkan iaitu petrol plug-in motor elektrik. Cross 1.8 liter hybrid ini mampu memberi jarak perjalanan 20 km untuk per liter. Namun walaupun begitu, ini antara SUV yang paling mahal sekali dalam kategorinya. Harga pasaran baru hari ini sekitar di tahun 2026 hari ini bermulanya daripada harga RM133,000 sehinggalah RM148,000 bergantung pada varian. Jika korang hari ini berkemampuan nak sebuah SUV yang tahan lasak, sempurna daripada segi penjagaan, ini antara pilihan SUV yang terbaik untuk 5 tempat duduk. Siapa dekat sini bercadang ingin memiliki Toyota Corolla Cross 1.8 liter hybrid ini ataupun korang dah menggunakan jentera ini? Cuba korang komen pengalaman korang dekat bawah. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video kita untuk kali ini mengenai 5 SUV yang paling jimat minyak sekali di Malaysia pada hari ini, merangkumi kereta yang seronok dipandu dan antara SUV yang ramai permintaan di pasaran negara kita. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.